Siapa yang simpan emas 4 tahun lepas, hari ini kebanyakan daripada mereka dah untung lebih daripada 100%. Cikgu emas saya selalu pesan satu perkara. Kalau tuan-puan nak simpan emas untuk tempoh masa 2 tahun dan ke atas, maka jangan buang masa untuk tengok harga emas naik atau turun setiap hari. Sebab kita ni adalah penyimpan emas, bukan trader emas. Kerja penyimpan emas hanya satu sahaja. Pastikan grab emas tuan-puan bertambah setiap bulan dan setiap tahun. Dalam jangka masa pendek, memang normal harga emas ada naik dan juga turun. Tapi kalau untuk long term, trend emas sebenarnya sangat konsisten meningkat. Sebagai contoh, tahun lepas, bulan Januari 2025, harga emas untuk 1 gram adalah sekitar RM409. Hari ini tuan-puan, 1 gram emas yang sama telah pun mencecah hampir RM750. That's why soalan yang sebenar, berapa harga emas hari ini? Tapi soalan yang lebih penting adalah berapa gram emas yang tuan-puan dah ada dekat tangan pada hari ini? Ramai orang sebenarnya mereka mula simpan emas sedikit demi sedikit bersama dengan Papikol. Bagi tuan-puan yang ada bajet sekitar RM70,000 pada hari ini, yang memang tuan-puan tak nak pakai lagi 2-3 tahun, maka saya sarankan untuk tuan-puan tukarkan kepada 100 gram emas. 100 gram emas pada 4 tahun lepas sebenarnya harga dia adalah sekitar RM27,700. Hari ini tuan-puan, 100 gram emas yang sama nilai dia telah pun mencecah lebih daripada RM70,000. Dalam tempoh masa 4 tahun, tuan-puan dapat keuntungan sekitar RM43,000 hanya untuk 100 gram yang sama ni. Jadi, bagi tuan-puan yang pada hari ini nak saya bantu alihkan kekayaan kepada 100 gram emas yang pertama, maka boleh isi borang biru ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas dengan Papikol.